Saya ada berita gembira untuk anda. Berita gembiranya tuan-tuan, saya ada satu perkara yang saya rasa anda nanti-nantikan, terutamanya adik-adik kita yang baru sahaja tamat SPM. So tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada anda e-book UPU, panduan anda untuk apply UPU di program-program bidang-bidang yang anda nak lanjutkan pelajaran, terutamanya dalam program asasi, diploma ataupun sijil di UPU. Bukan sekadar mohon. So salah satunya, panduan isi UPU 12 program, faham jenis pilihan. Ini strategi yang perlu anda tahu. Paling penting. Nampak ni? Langkah pertama saja dah kita akan share kepada anda, kenal diri anda. Yang saya tunjukkan tadi, yang kita buat dengan student kita, result yang kita tunjuk kepada anda tadi. So daripada situ, macam mana langkah 3 untuk kita susun pilihan berdasarkan strategi. Ini contoh. Anda nak isi UPU nanti ataupun anda nak isi UP_TVET nanti, kita akan bantu pada you all program apa sesuai dengan anda. Contoh asas ekonomi dan sains pengurusan yang ada dekat mana? Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, lepas tu kalau tengok kat sini ada diploma kewangan, pengajian bank, pengajian insurans, pengajian perbankan. Permohonan UPU dan UP_TVET tak lama lagi, dalam tempoh 2-3 bulan. Ingat, fasa pertama sangat penting untuk make sure anda tahu apakah program yang sesuai dengan diri anda. So kami nak anjurkan satu program yang bagaimana untuk dengan personality diri anda itu akan membantu anda suit dengan program tersebut. Dan kita dah buat test dengan student-student kita dan alhamdulillah benda itu membantu untuk anda dari segi bagaimana anda susun program-program dekat UPU dan UP_TVET berdasarkan daripada anda punya personality. Anda tunggu program itu yang kita akan anjurkan tak lama lagi. Mungkin kita akan buat secara online untuk kita kongsikan anda test-test yang sesuai.